Hello, Assalamualaikum. It's your boy here, I'm Ed. And we are from UXC. Podcast ini ditajakan khas oleh Means and Bites Working Cravings Satisfy. Alright. So, yes sir. Yo, Pada malam ni kita berada kat mana ni? currently kita berada di Pasir Ris. Yes. Actually kita baru keluar, kita daripada outing kan? Dia panggilkan lah. Exploration lah. Exploration lah. So, we had some people following. We are following or they following us? So basically we are following them pasal dorang yang so-called organize this exploration night lah. So dorang kira just go out and explore, tapi dorang tak ada any experience about paranormal. Yeah. Senang cakap ni budak-budak takraw aku lah. Okay? Budak-budak takraw. So there's a few of them yang nak try out some paranormal stuff. So apa yang kita buat, kita ikut location mana yang diorang nak pergi, then kita set up some equipments for them to play with lah, you know. The basic one lah, macam ramport and make light lah, ni dua je. Betul. So they had fun lah basically. Bila equipment trigger gini semua, dorang excited dah, very excited. Yeah. So pasal dorang tak pernah ada this first hand experience lah. And first location kita pergi was Kubur Kasim actually. Kubur Kasim. Then they had their fair share down there. Yeah. Yang kita pula ni, after hours kita ada snap some random pictures. Ada juga keluar, you know, there's some sightings. Nantilah insyaAllah kalau gambar tu dah kirakan dah edit, dah contrast everything semua, then akan post sekali lah. InsyaAllah. And and the second location was Pasir Ris Swarm. Pasir Swarm, ya. Pasir Ris Swarm. So dorang pun ada dorang pay fair share, pay experience. Yeah. So tadi pun dorang cakap kira next punya they are looking forward lah. So aku cakap as usual lah, korang set location, insyaAllah after hour sampai lah aku cakap. Kalau tak ada apa-apa halangan kita sampai. So before we go any further, podcast ni tajakan us oleh Means and Bites. Do follow them kat diorang socials, dekat IG, TikTok, and also don't forget to press the notification button kat TikTok, so as and when diorang go live, korang boleh make your orders or inquiries lah. Diorang ada jual bermacam juada, macam-macam ada, tahu bergedil, epok-epok, macam-macam lagi lah. Kau boleh tengok diorang punya page. Then just press the notification button and tunggulah diorang punya live. So back to the story just now. The first location dekat Kubur Kasim tu, what do you think about the location dekat Kubur Kasim tu? Location dekat apa yang personal feeling lah, the vibe okay ke tak? Okay lah, ada lah vibe dia jugalah. Pasal aku dah pergi sana a few times. I believe kau pun sama. So macam kita ni actually, kita strictly after hours kita strictly actually avoid Muslim cemetery lah. So cuma pasal dorang nak sangat have the experience, kirakan the vibe, nak rasa vibe dia dekat Kubur Kasim semua. So we proceed lah. We proceed, tapi kita tak buat benda-benda merepek lah, you know. Pasal itu tempat terakhir kita juga, betul lah. So tak ada apa-apa seruan ke, sajian ke, benda-benda syirik ke, khurafat ni semua kita tak buat lah dekat tanah kubur. So as what I explain to them, the same thing. Actually kita elak kubur, tapi since korang nak ada korang punya personal experience dekat Kubur Kasim, then kita boleh tolong sedikit sebanyak lah. Adakan that experience untuk dorang. So pada aku, nak cakap vibe malam ni
Adalah sikit-sikit ada lah. Ada sikit sebanyak ada lah. Ada juga. Even though turnout dia unpredictable. Tapi ada juga. Surprising sampai ada yang mual-mual tu Ada. Mual-mual nak muntah ada je. And tadi aku nampak the excitement dekat mata-mata diorang bila dia nampak gadget-gadgets. Ya. Bila gadget activate tu. Diorang pun excited. Aku bilang kau, like the mata tu kau nampak ada fire tau. Macam kalau boleh diorang nak concentrate on the equipment. They are really excited about the equipments. I mean for us, this is the few basic equipments yang kira the normal paranormalist ada lah. Betul lah. So iyalah. Yang tadi also yang second location dekat Pasir Ris Som. Okay lah, tempat dia is okay lah tau aku. Cuma at one point, I don't know why, can be linked from the previous location. Yang kejadian tu, yang kita first location kita ada terbau. Kita terhidu bau apa ni? Pacai. And you guys know pacai is related to what kan? Pocong. So the same thing happened dekat Pasir Ris Som. Korang bayangkan. The first person, right? The first contestant yang went for 30 minutes ke? 10 minutes is it? 20 minutes. The last few minutes dia dah start bau pacai kan? The last 10 minutes dia dah start macam felt this pressure from behind lah. Macam ada aura dari belakang ni, macam somebody is there. So itu yang datang dia bau pacai. So bila time's up, kita tengah jalan masuk tu, dia cakap jangan masuk dulu. So what he did was dia tulis belakang dengan the on lampu at a minimal light lah, yang paling low kan, the dim. And this is what he told lah, dia nampak kelibat pocong dekat belakang. So dekat pokok tu dia macam keluar, masuk balik. Peak lah. Sekali je. So you see, it's quite true lah. Bila bau pacai mesti ada pocong. The presence lah. The presence. So tadi pula dekat first location, bila aku sebut ada bau kan dah sampai kan, aku panggil orang apa, bau, standby hidung, bau. Dan after that, si member kau tu tak tahu apa bau kan, dia kata bau perfume. Tak, bau pacai. Haris cakap kan. Then member kau punya partner pula terus start scanning. Betul? Mata dah start scanning. Terus cakap kat dia. Kau biasa nampak? Lepas tu dia terus pucat. Yes. Dia terus pucat. Terus dia terus minta permission. Aku nak keluar boleh Aku cakap okay boleh. Keluar kan. Keluar je. So yalah, si partner dia pula biasa nampak kan. So it's one of experience yang orang luar experience benda-benda macam gini lah. Yep. And they are really satisfied lah. Terus aku cakap, dia kirakan this is just a start lah. I mean, there are some other extreme places yang korang belum try and explore. So in future lah, aku cakap in future. So yep, that's the activity we did just now. Sekian lama Lama siap. Last kira sebelum puasa lah. Bulan 1, bulan 2 Lama siap. Itu pergi mana? So aku, kau, Hafiz, Kendra. Mana? Bidadari lah. Bidadari Park lah. No. Not Bidadari. Kau Bidadari? Bukan. Kesiang. Tak ingat lah mana. Kesiang lepas tu Bidadari lah. Bidadari last. Kesiang yang dengan Haidel lah, member. Ya, correct. So that's
to conclude kita punya aktiviti tadi. And next, kita ada a few stories pada malam ini. Ada few stories, tapi aku rasa looking at the stories, Kita pilih lah. kita ketengahkan satu lah. Okay. Actually guys, kalau korang nampak belakang kita, macam ada pokok-pokok ke apa ni semua kan. Jadi sekarang tengah hujan. Betul. Hujan lebat. So the last one was kita mention about delivery rider. Yes. So why not kan? Since kita tadi ke Kubur Kasim, kita cari, ada satu cerita ni kena mengena lah. Okay, shall we? Go. Alright. Ni dikirimkan secara email. Saya hantar makanan ke Kubur Kasim pada pukul 2 pagi. Assalamualaikum Urban X Cooking SG. Waalaikumsalam. Saya seorang Grab rider. Sekitar pukul 2 pagi, saya menerima pesanan terakhir malam itu. Pesanan biasa sahaja. Mi goreng dengan teh ais. Nama pelanggan tertera sebagai Encik Rahman. Tetapi apabila saya melihat lokasi pengantaran, PIN menunjukkan kawasan berhampiran Kubur Kasim. Apabila tiba di lokasi, saya cuba menghubungi pelanggan. Selepas beberapa deringan, panggilan dijawab. Seorang lelaki tua berkata perlahan, "Masuk sikit lagi." Kemudian talian terus terputus. Saya berjalan ke arah PIN lokasi dengan lampu telefon. Apabila sampai, tiada rumah, tiada pondok, tiada sesiapa. Hanya sebuah kubur. Apa yang membuatkan saya meremang ialah nama pada batu nisan itu sama seperti nama pelanggan dalam aplikasi. Encik Rahman. Saya terus berpatah balik ke motosikal. Sebaik saja sampai, telefon saya berbunyi. Pesanan berjaya dihantar. Walaupun saya tidak menyerahkan makanan kepada sesiapa, keesokan harinya, saya cuba mencari semula rekod pesanan itu dalam aplikasi. Tetapi, pesanan tersebut sudah hilang. Seolah-olah ia tidak pernah wujud. Sehingga hari ini, saya masih tertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang membuat pesanan itu malam tersebut? Pengirim dirahsiakan. Wow. Okay, actually cases of Grab riders ke any riders kan sending to location-location yang pelik-pelik actually Actually dah banyak actually happening tau. Yeah, correct. Sama ada legit call. Another one legit call, aku pernah call because aku pernah order KFC. Hantar kepada one of the kubur belakang CDA. Another one is orang buat scam call. Scam orders. Scam orders lah. So they order multiple orders. They are, like boleh rasa puluhan lah riders datang ke satu kawasan. Aku pernah kena. Then orang tu tak order pun. Ya. Kirakan ni nak prank lah, prank. For them is prank lah, tapi for us kirakan macam some scam shits lah. But to think back, kau rasa order from kubur ada tak? Like, ada, but not at the wee hours lah. Itu je aku boleh cakap. Kalau siang petang, I believe so ada. Macam petang, yes. Aku order petang. Pasal pagi, petang, kau tahu dekat kubur ada yang tempat office untuk NEA semua lah. NEA, dan office yang NPark punya office yang untuk Axiom gini semua. Semua ada je. So kalau diorang tak nak keluar, obviously they will order. Pasal kalau diorang nak keluar is way out lah, jauh. Leceh. So diorang kerja pun office hour. So
kalau order masuk during the wee hours, I don't believe so it's gonna send to office building lah. Ha. So pada aku, kalau korang dapat order at the wee hours, tempat yang nak hantar tu location merepek, korang cancel order ke, ataupun minta contact support, minta reassign tu je. Insya Allah, Kau pernah kena macam ni? Pernah kena prank lah, tapi not bukan tempat-tempat merepek lah, it's HDB lah. Dia nak kena aku sort ya. Dah sampai lah. Aku bangsa okey, aku ambil order. Tapi nak hantar tu, mana orang dia? Ya, ada Trip gain sort. Waste couple trip. Correct. Tak kisah pasal entity dia ke apa tu. Tak kisah pasal trip tu. Yang saya panggil apa? Wasted trip. Tapi kalau kau nak cakap hantar dekat blok-blok yang iri ni semua, pernah lah. Macam the famous in Woodlands, that point of time, blok 852, 852, habis dekat Marsiling blok 300 lebih, you know. Tu semua yang blok-blok, kira apa tahu dulu Teman. kalau Mac Rider nak hantar blok-blok gini semua kan, mesti minta lagi satu rider teman punya. Confirm. Tapi aku so far tak pernah, alhamdulillah tak pernah hantar. Aku pernah je dulu lah, kira yang time aku kayu full time kan. Order dekat order masuk, hantar pergi dekat apa ni, yang opposite blok kau lah, Utawar Road tu semua. Ada je pernah. Kau 10 lebih malam, 11 lebih malam masuk. Iri saya tempat tu. Ada je. Dan seriously aku salute Grab riders, all those rider-riders, abang-abang riders, kakak-kakak riders, salute. Because tanpa korang makanan tak sampai kita ke. Kita ke bulu, confirm lah. True enough lah. But the thing is, orang-orang kat luar tu ada juga yang ambil kesempatan untuk scam dorang, and you know, not really scam them lah, like prank lah. It's like, come on lah. Tapi kalau macam abang ni yang kena apa kau rasa dia buat lepas tu? Dia berhenti atau masih continue kerja? Okay, macam aku aku tak heran location. Aku cuma tahu aku nak kejar order untuk duit je. So kadang-kadang macam aku, pasal kita Grab punya app aku on auto accept. So basically order masuk terus dah accept lah. Aku dah tak payah picit. So kadang-kadang kau tengok order masuk, masa kau dah penat kan, kau tengok order masuk, kau pergi ambil. Bila kau dah ambil, dah collect semua, dah masuk dalam bag, terus kau kira dah dekat app tu, kira kau dah picit ni semua lah, kau dah collect order gini semua kan. So bila location keluar pop up tu, baru mata kau terbuka tu. Cakap sial lah, hantar sini pasal kau dah penat tau. Kau tahu kau duduk, kau dah main angin ke apa, kau tunggu order masuk kan. Baik order masuk, pergi ambil, keluar tengok, sial lah sini Lan pergi lah. Pasal apa, during the wee hours tak ramai rider yang ada. So rider yang betul-betul kerja during the wee hours ni, diorang betul-betul kerja duit. So diorang tak kisah nak hantar ke mana ke, tempat tu macam mana ke. Mandai pergi bus depot pun aku pernah hantar. Tapi that time aku kayu basikal. Mandai bus depot? Mana tu? Yang lorong Ladi Hitam sana tu. Mandai pergi depot tu. Order dari Vista Point, McDonald. Jauh sia. Hantar Mandai depot. Aku naik basikal. Kau jalan zigzag lah? Zigzag. Order masuk dah nak maghrib. Aku shoot Ulu Sembawang. Ulu Sembawang lah, aku shoot all the way. Dah keluar belok kiri apa. Belok kiri kau naik tu bukit sikit, dah sampai apa. Dah nak maghrib pun. Orang kalau kejar order, diorang kejar insentif sekali. You know, that kind of thing lah. So
macam aku cakap, for aku punya own experience, bila aku tengah kejar nak hit target aku tu, hantar mana pun aku tak kisah. Pasal once dah hit, aku balik tu. Ya. Talking about kubur tadi ni ada continuation. Aku tak tahu aku dah pernah share ke tak. It's the same day bila aku order KFC. So the KFC rider dia hantar actually correct KFC rider. Aku order ayam bucket semua kat aku, dah order datang. Dia pun terkejut saya cari kita. Pukul 4 petang. Dia pun terkejut. Dia hantar kat kubur lama tau. Kubur lama? Kubur lama belakang CD. Kau punya pin memang kat situ lah? Tak, pin aku dekat luar tu. Oh, luar. Dia tengah cari orang. Dia tengah blur-blur kosong jalan yang plastik tu. Jalan cari. Tu dia nampak lelaki dengan camo on, dengan helmet, dengan rifle. Dia pun terkejut. So, okay, after aku dah collect makanan semua, kita dah makan, kita dah dinner, kita dah habis makan. So, after few minutes after maghrib, aku punya buddy tegur. Dia apa yang nama samaran aku Ed, you got hear? Hear what? Got something cry What something cry? Aku dengar ya ada sia. Baby menangis tu. Itu belakang CDA kubur Hindu Kubur Islam. Oh, Melayu. So after the baby cry, right? At first sayu dia macam very subtle le cry dia. Makin lama makin kuat, makin clear, makin dekat. So by the time dah gelap. Lepas tu dah tutup lah dengan pokok-pokok tinggi semua kan, dah tutup dah gelap lah. So aku dengan partner aku ni, buddy aku ni, aku dah suggest, bro, we go find. At the same time you follow me go smoke. So kita cari isap rokok tak ada. Tapi at the same time kita dengar bunyi tu masih nangis lagi. Continuously. So the story ends there. But sampai sekarang, adakah itu baby manusia atau baby benda lain? Tapi kalau kau fikir balik, who the hell would bring a baby down there during maghrib? And aku dengar banyak story juga from budak-budak firefighters yang masih training dekat CDA bang dia orang, one of the bang always ada gangguan baby merangkak dalam bang. And the kubur yang aku tengah on hold kat situ is kubur baby. So that's it lah. Yeah. And the saddest part is kubur tu banyak dah tenggelam like dah tak dijaga. Ya. Macam rumput dah Rumput tak pasal. Dah bangsa dah tenggelam. Bangsa batu nisan dah half past 6 Faham. Kau faham ke? Faham sangat. Belum ada apa. Betul. So, yalah. That's the experience yang aku encounter dekat situ after aku beli KFC kat sana. So, aku really salute pada Grab riders, baik abang, baik kakak, you know, like they go places, no? Food delivery riders lah. They go places like, you know, baik tempat yang terang, baik tempat yang gelap. Diorang akan hantar juga. Betul. Tak ada say no. Once accept, go juga. Betul. Really salute them. Kalau tak ada rider-rider ni semua, korang pun ke bulu lah. Confirm lah. Aku confirm ke bulu apa. Masa aku tak bawa aku punya apa tu? MRE aku. MRE biarkan kat bang. Champion. So yalah. Yeah, that's my share lah. Aku kubur punya experience tak banyak. Tak banyak. Not really lah. Yang cuma tu lah, yang kat kubur Kasim tu lah sekali je. Back in the 2017, 2018. Kita dah jalan kat dalam.
Ni gangguan dia sekejap je. Kita dah jalan kat dalam, dah sampai ujung, dah pusing, dah keluar. So kereta park dekat tepi road tu. Yang kat tepi road tu kan ada lamp post. So aku letak ni lamp post So aku letak tangan aku gini Aku tengah sandar gini kira ni lamp post Sat rokok. Jari aku kena gini. Ui, elastik macam ni kau. Dia macam tarik, dia gitu. Itu sekali je. Tak tahu ada nak attention ke nak apa, aku tak tahu lah. Baik, aku rasa 2017 around there. Macam aku pula kat luar Kubur Kasim time aku kerja dekat syarikat besar, we were on the way back to office. Kita tengah naik truck ramai-ramai. Kita semua duduk belakang. Dan kita bypass ni Kubur Kasim. At the same time kita tengah dengan MG12. MG12 at point in time KC So bila kita tengah happy-happy, baru habis kerja, nak balik office, kau pun happy-happy isap rokok, whatever kan. Kali kita bypass satu kawasan ni, exactly depan Kubur Kasim tu. Depan main gate. Main gate tu. Aku ternampak, kita semua ternampak Actually satu orang nampak dulu. After that aku nampak, kita nampak apa tau? Nenek rambut panjang macam hantu Kak Lima, baju opa dengan kain batik. So imagine rambut dia dah lebang itu, yang tengah sapu daun-daun kering. Pukul berapa? Pukul 3-4 pagi gitu. So tak ke peliknya 3-4 pagi. So kita tanya each other lah, korang nampak? Dan first tak main-main lah. First jangan main-main. Dia cakap, tak nampak lah. Semua nampak actually. Semua nampak. It's like, sampai sekarang ni, it's been a questioning thing to us. Apa ke benda tu? Yalah. I mean pukul 3-4 pagi, mana nenek nak pergi sapu tu. Kan? Lagi rambut lebang tau. Nak cakap penjaga kubur sana pun, orang cakap penjaga dia lelaki. Kan? Strange Itu yang tanya-tanya lah. So, yalah, I mean, that's all. I mean, tu apa kau pun share lah. Aku pun share juga, itu je. Yalah. Nothing much. Ni kat kubur kita tak ada any really personal experience pasal kebanyakan kubur kita elak actually. Kita tak pergi pun ni. Jarang-jarang pergi lah. Aku rasa we can call it a day actually. Boleh. Yeah. Kan? Korang just tunggu the next outing pula. The next outing, so mungkin dengan dorang juga, pasal dorang kira tengah hype lah. Nak pergi explore some few places kan. So kita ikutkan je lah. We don't have any issues with that lah. Selagi boleh support, kita support. Dorang bukan paranormal team pun actually. Dorang macam kita dulu, just a bunch of friends yang nak pergi explore, itu je. So korang jangan anggap yang kita bawa ni semua, yang kita so call guide ni semua is a paranormal team lah, bukan lah. Ni kau semua kawan-kawan je yang nak try explore. Yalah. So guys, do follow kita punya sponsor iaitu Mains and Bites kat dalam socials. Korang can just search Mains and Bites, MAINS dekat dalam socials, TikTok dan juga IG. And so don't forget to press the notification button as and when you go live, korang can make your orders. So kalau ada any sponsor yang ingin menaja kita, korang boleh email kita dekat urbanxcookingsg@gmail.com, urbanxcookingsg@gmail.com. Kepada korang yang nak ikut kita ataupun nak kirim story-story korang pada kita, korang can also WhatsApp kita at 86460636, 86460636. And with that aku Jay. We are from UXC. Assalamualaikum man. Ciao. Bye-bye.